Yes, hari ni 29 November. Sekarang pukul 5 suku. Kita tengah dalam misi memburu untuk menjadi makmum Syekh Yasir Al-Dosari. Jangan jadi orang macam hari ni. So kita on the way lah. Maghrib masuk 5.37 macam tu. On the way ke Masjidil Haram. Ya Allah, semoga dapat menjadi makmum Syekh Yasir Al-Dosari. Sedikit kesedihan juga hari ni sebab supposedly hari ni menunaikan umrah yang kedua lah dalam satu trip ni. Tadi kita ada dapat singgah di Mikot, tapi aku demam, tak sihat. Saya kepala nak muntah and everything lah. Tak tahu sama ada itu balasan Allah ataupun itu rezeki daripada Allah. Kita tahu, Wallahualam. Kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sekarang aku nak mencari gate 81, 82, 83. Sebab tengok tips orang bagi kat situ boleh solat satu lantai dengan Kaabah tanpa pakai ihram. Untuk lelaki kan. Jom. Okay, 89. Dulu aku tak suka juga asal-asal macam ni. Aku rasa macam gengsi sana, gengsi sini kan. Sesak lah. Tapi bila fikir balik, ini macam satu training. Nanti kalau kita pada masa mana maksudnya dekat sini. Tapi gate dia tutup. Nak kita masuk masjid tu. Boleh ada ladies. Maksudnya kat sini boleh masuk ni. Tutup kot. Kita naik sampai ke atas ni. So ni kita dekat rooftop lah. Ni kat sini. Agak odok pun ada. Sini memang orang kena banyak bersabar lah. Askar-askar ni dia garang sikit. Tapi sebenarnya dia orang bukan dia garang. Ada serta jemaah yang memang push dia jabatan lah. Allahu Akbar. Ini tempat aku sembang Jumaat malam ni. Tengah berjaya. Nervous pula kat tubuh sampai imam. Dia aku minat Yasir Dosari ni sebab dia punya cara bacaan tu lain. Semua imam best. Si Sulai, everything tu. Tapi pada aku Yasir Dosari ni dia punya bacaan tu lain dia kalau kau tengok kat YouTube kan. Sebab aku tak pandai bahasa Arab sangat. Kalau tengok kat YouTube kau tengok maksud dia sekali dengan bacaan dia, Masya Allah. Kita tengah menunggu sebutan Istaw. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.